رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi ahli jawatan kuasa muslimat, seluruh barisan pengurusan yang seraikan perempuan, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada pagi ini seperti biasa tuan-puan, slot kita kitab tasawuf yang kita guna pakai 20 sifat hati, 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Objektif ataupun tujuan pengajian kitab kita ini ataupun pengajian kitab tasawuf asas untuk mengenal pasti perasaan ataupun disebut sebagai penyakit hati yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti ataupun menjadi tanggungjawab kita untuk lawan supaya perasaan tersebut ataupun penyakit tersebut kita tak layan. Layan itu menjadi kesalahan. Yang menjadi tanggungjawab kita nak kena lawan perasaan-perasaan yang negatif. Jadi nak lawan perasaan negatif, pertama sekali kita kena kenal terlebih dahulu. Jadi sekarang kita sedang membincangkan ilmu untuk mengenal perasaan yang dianggap penyakit hati, yang negatif, yang mazmumah, hukumnya adalah haram. Baik, kita nak masuk tajuk baru tuan lagi ni, muka surat 12, tajuk yang keempat iaitu bakhil. Tajuk yang keempat bakhil. Muka surat kalau kitab saya cetakan Jawi muka surat 12. Rumi berapa Pak Li? 10 Okey, Rumi 10 Nama penyakit ini ialah bakhil. Dipanggil Haji Bakhil. Sinonim dengan panggilan orang Melayu Haji Bakhil. Kenapa dia hajikan bakhil ni? Kita nak bincang apa makna bakhil, dan orang Melayu dia buh Haji Bakhil. Tai hidung masing. Itu panggilan-panggilan merujuk kepada bakhil. Dan kita nak tengok bakhil yang haram macam mana. Bakhil yang merugikan akhirat macam mana. Baik. Bakhil ni juga tuan-puan dia berkaitan dengan perasaan. Berkaitan dengan perasaan hati. Lahirnya tindakan kedekut. Lahirnya tindakan kedekut itu ataupun kita panggil sukar untuk infak yang wajib itu hasil daripada perasaan. Kita akan bincang. Susunan kitab kita ini dia tidak mengikut susunan yang praktikal lah. Dia susun asalkan cukup 10. Riak kita belum bincang lagi, ujub kita belum bincang lagi. Kita baru bincang 3. Pertama takabur, yang kedua hasad, ataupun yang keduanya dengki, yang ketiganya marah. Ujub belum bincang, riak belum bincang. Itu antara penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita yang berakar umbi. Ujub belum bincang. Dan juga riak, dia tumbuh daripada ujub, dia akan subur. Riak berakarkan ujub, berakar umbi ujub.
belum kita bincang lagi. Setengah kitab dia letak unjub dulu, ikut praktikal lah. Sebab unjub tu memang asal di dalam diri kita. Baik, tak apa. Yang dua tu kita akan bincangkan datang. Tiga kita dah bincang. Dan tiga kita bincang tuan-tuan, dia kena kekal di dalam minda kita, kekal di dalam hati kita, supaya jadikan panduan untuk menilai. Bukan siap satu khatam tajuk, selesai. Selesai tajuk, selesai dengan ilmu-ilmu tak lekat. In, out. Dia in kiri, out kanan. Tak landing underground. Dia kena landing. Sebab apa? Sebab setiap hari kena scan hati kita. Ada tak takabur? Tak ada. Mana ada? Tak ada takabur. Dia tak tahu takabur apa. Lupa. Bukan tak mengaji, dah mengaji dah. Definisi takabur, kesan takabur, punca takabur, cara mengawal takabur. Paling penting dua subtopik, definisi dan cara mengawal. Tapi kesan itu kena tahu kenapa? Kerana maklumat untuk kawal itu mesti kita kena ada maklumat. Kenapa aku nak kena lawan takabur? Kerana kesan takabur sangat dahsyat. Baru kita boleh ada tindakan untuk kita lawan. Sebab kita tahu kesan sangat dahsyat. Boleh menghilangkan pahala. Pahala kita hilang, bahkan kita akan muflis di akhirat kelak sekiranya kita defisit pahala. Nak bayar pahala dah tak cukup dah. Pahala nak bayar. Maka dosa orang kita akan ambil. Takabur. Terkesan. Kenapa kita nak kita fokus ni dua je. Pertama nak kenal penyakit. Definisilah. Yang kedua, cara nak melawan. Dua ni fokus. Tetapi kita nak tahu juga punca. Kita nak tahu juga cara kawan. Nak tahu kesan. Sebab cara mengawal itu baru ada kekuatan apabila kita tahu kesan dia. Tu. Takabur. Yang kedua, dengki sama. Kena ada di dalam minda kita apa yang telah kita belajar. Dengki. Definisi dengki tidak boleh hilang dalam hati kita, supaya setiap masa kita scan, aku dengki ke tak dengki? Dengki, lawan. Rasa tak selesa dengan orang, jangan layan. Tanya dia baik mood, tanya emosi, tak cantik, tengok orang tu menyampah, orang ni menyampah, semua menyampah. Biarlah menyampah pun, jangan layan. Kalau kita layan dengan menyampah tu, menyebabkan kita akan bertindak tak nak sembang dengan orang. Ataupun buat muka pak segi kat orang, tak ada kena mengena apa pun orang, tak salah kita buat muka lain. Mula sebab apa? Kita ikut apa perasaan kita tengok orang tak selesa. Tengok orang tak selesa tu tuan-tuan, itu permulaan kepada dengki. Tu nak lawan. Dua. Yang ketiga, amarah. Kita dah bincang amarah. Baik, tiga. Kita masuk tajuk baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bakhilun. Bakhil, bahasa Arab. Dan kasihkan harta. Dia dua-dua ni dia combine. Satu tajuk. Asalnya dua tu asin. Tapi disatukan untuk memudahkan dan meringkaskan. Firmanullahu ta'ala. Baik, kita baca firmanullah ta'ala. Kemudian kita akan kembali balik kepada topik pertama. Dia ada seperti biasa tuan, ada subtajuk yang kita akan bincang. Ada 4 subtajuk. Pertama ialah definisi. Yang keduanya ialah kesan bakhil. Itu kesan bakhil tu kita akan fokus. Yang ketiga, punca bakhil. Kenapa bakhil ni? Punca apa? Tu sebab kita nak lawan. Dan yang last sekali yang penting, cara mengawal bakhil. Macam mana kita nak lawan? Kawal. Sebab setiap orang ada penyakit ni. Setiap orang ada. Cuma kenapa dia boleh infak? Kerana dia lawan. Itu 4 semua kita akan bincang. Baik. Sebelum kita bincang definisi, kita baca dulu satu hadis. Satu ayat Quran. Hadis itu di bawah. Firmanullahu ta'ala. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, sesiapa yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dirinya dari sifat kikir. Dia terjemah syuh ni kikir. Bukan kedekut.
Kenapa? Kerana kikir ini lebih tinggi tahap daripada kedekut. Kalau kedekut ni biasa, tahap biasa. Kedekut ni dia sayan hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Dia sayan hartanya untuk mengeluarkan wajib, mengeluarkan nafkah yang wajib, ataupun dia sayan hartanya untuk infak perkara sunat. Kita akan bincang tahap-tahap dia. Tahap pertama, dia sayan harta dia sama ada kewajipan wajib seperti zakat wajib, nafkah wajib, hutan yang wajib, ataupun dia sayan hartanya untuk infak yang sunat. Itu dipanggil kedekut. Nanti definisi kita beri. Dan tahap yang kedua, syuh ini lagi tinggi tahap. Sayan harta orang. Ini bahaya. Dah lah dia tak nak infak. Dia tengok orang infak sesati. Dah lah dia beri RM10, tengok orang beri RM50, nak pengsan dia. Oi, RM50 dia beri. Hairamlah aku ke Ajah ni. Aku bagi 10 pun menggigil tangan. Itu sayan harta orang. Peduli apa harta orang? Kok dia lah nak bagi 100 ke nak bagi 200 sesati apa? Ni perasaan dalam dia naik lagi tinggi. Syuh. Bukan bakhil je. Syuh ni apa? Sayan harta orang. Dia terasa sayan. Kenapa le sanggup bagi banyak sangat? RM10 dah le, masjid ni dah banyak duit. Dia tengok orang duk masuk dia tabun banyak-banyak tu, dia rasa macam tak sayang ke duit ni. Heran lah. Dia balik pula duk letak tangan atas dahi, duk fikir pasal duit orang. Dia satu hal dah, dia bagi 50 sebulan ingat atau lain dah dia tu. Ni dia tengok orang. Nanti cara mengawal kita akan bagi step by step. Macam mana nak paksa diri kita. Bermula dengan sikit, naik. Semua latihan tuan-tuan. Ini teori lah. Kita belajar teori. Nak buat bukan senang. Tapi at least teori kita tahu. Baru kita boleh buat. Tahu dulu teori, kemudian paksa diri untuk buat. Kalau teori pun tak tahu, sampai ke bila tak buat. Tapi teori tahu, tunggu masa bila nak buat. Bila nak buat, duk delay lah. Bila nak buat. Tu dia panggil syuh. Dalam kurungan bakhil. Jadi orang Melayu kita ni dua-dua dia sama je. Dia panggil kedekut dan kikir. Kedekut dan kikir. Maka merekalah orang yang berjaya mendapat kemenangan. Orang yang berjaya sebenarnya kata Allah Ta'ala ialah orang yang terselamat daripada bakhil. Bakhil apa? Bakhil yang wajib dan bakhil yang sunat. Dua-dua. Nanti kita akan bincang dua-dua. Bakhil yang wajib, bakhil yang sunat. Satu lagi, kita habiskan dua tu. Nabi SAW bersabda. Ni dalam kitab kita dia terlalu ringkas sangat, tidak ada definisi, tidak ada, tak sebut kesan secara direct, dia sebut tak langsung je melalui ayat Quran, dan tak sebut punca, dia sebut cara mengawal di sebelah tu, muka surat sebelah. Iyyakum, Nabi sebut wasyuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Ini kesan dia. Artinya hendaklah kamu menjauhi sifat bakhil. Ini kedekut tu. Bakhil, kedekut. Tulah tu tuan-tuan. Bakhil, kedekut. Bakhil Arab, kedekut Melayu. Bakhil, kedekut. Hasad, dengki. Dua-dua. Hasad Arab, dengki Melayu. Bakhil Arab, kedekut Melayu. Yakin Arab, percaya Melayu. Sama tu. Orang Melayu kita dia tapau dua-dua. Yakin, percaya. Hasad, dengki. Bakhil, kedekut. Tu. Kerana apa? Kita kena jauh elakkan daripada sifat kedekut ni. Kerana sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum kamu disebabkan bakhil kedekut. Nabi sebut umat sebelum kamu ni, sebelum Nabi Muhammad ni, telah ramai dibinasakan oleh Allah Ta'ala disebabkan oleh kedekut. Nanti kita akan tengok apa maksud binasa itu. Binasa dengan maksud haram
akan diazab di akhirat kelak. Itu binasa tu. Bukan binasa di dunia. Di dunia ni korum je. Allah Ta'ala bayar cash. Tapi orang lain hak kedekut semua tak bayar cash. Tapi binasa mana? Di akhirat. Haram di akhirat bagi orang yang kedekut sampai tak mengeluarkan infak yang wajib. Kalau tak mengeluarkan infak sunat, rugi. Tak binasa, tapi rugi. Baik, cerita. Satu hadis, satu ayat Quran. Dua dalil. Satu dalil memuji bagi orang yang berjaya melawan kedekut. Dan yang keduanya dalil mengkhabarkan kepada kita kesan kedekut. Baik, kita tengok satu persatu by subtopik. Kita tengok dulu subtopik yang pertama, kita nak tengok definisi. Muka surat sebelah tu cara, kita akan bincang last sekali, cara kawal tu. Ingatlah orang yang bakhil tu. Tu cara mengawal. Baik, makna bakhil kita nak tengok dulu. Apa makna bakhil ataupun makna kedekut ni? Makna dianya ialah menahan diri daripada memberikan sesuatu. Dia tahan diri dia, tak nak berilah orang panggil. Menahan diri ni maksudnya tidak memberi. Itu larah akademik. Menahan diri, apa maksud menahan diri? Tidak memberi. Tidak memberi. Tu. Sesuatu yang sepatutnya diberikan menurut syarak. Kenapa guna sepatutnya? Sebab dia ada dua. Sama ada dalam perkara wajib atau sunat. Kita ulang sekali lagi. Bakhil ni, kedekut ni, menahan diri atau tidak memberi. Ni kita nak fokus. Kedekut ni fokus infak. Ataupun pemberian bentuk harta, tenaga. Tenaga kita pun dikira pemberian juga. Tolong. Tolong orang. Tak membantu dari sudut duit, kewangan, tapi tolong tenaga. Sama. Ni fokus dua. Dari segi bantuan keuangan ataupun kudrat. Okey, menahan diri ini tidak memberi daripada sesuatu yang sepatutnya diberikan menurut syarak. Itu menurut syarak. Sama ada dalam perkara wajib ataupun sunat. Yang dianggap binasanya ialah perkara wajib. Itu dia kita sebut tadi. Bakhil ini binasa di akhirat. Sunat binasa ke? Tak dapat pahala sunat saja. Kalau kita tak infak sunat, yang tu lain. Itu kita akan tengok kesan lagi nampak. Ini baru definisi. Baik. Secara umum tuan-tuan, secara umumnya, apabila kita sebut bakhil, dia merujuk kepada orang yang tidak memberikan. Tidak memberikan apa? Tidak memberikan sesuatu benda yang diwajibkan ke atasnya untuk ditunaikan, untuk diberikan, untuk dibayar. Tu. Dan sunat ini tambahan. Asal apabila kita sebut bakhil ni, asal dia merujuk kepada perkara wajib. Dia tak menunaikan perkara wajib, dia anggap bakhil. Sunat, dipanggil bakhil juga. Sebab dia ada kesan juga. Tapi asalnya, bakhil ini merujuk kepada orang yang tidak memberikan sesuatu perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Harta Allah beri pada dia, tiba-tiba dia sayang harta sehingga tak bayar kewajipan yang dituntut ke atasnya. Tu. Asalnya kewajipan. Tapi kewajipan sunat pun diambil kira. Kenapa kewajipan sunat diambil kira? Dia tak infak sunat. Kerana sunat memberi kesan di akhirat kelak. Kalau dia bakhil, di akhirat akan memberi kesan sunat. Kesan apa? Sangat rugi di akhirat.
Tapi kalau dia wajib, yang tu asas. Dan asal bakhil yang sebenar. Kenapa dia dibinasakan oleh Allah di akhirat kelak? Haram berdosa orang yang tidak mengeluarkan bayaran yang diwajibkan di dunia. Itu dipanggil bakhil. Harta milik Allah, Allah paksa suruh bayar, dia tak bayar. Itu dipanggil orang yang bakhil. Kenapa? Punca dia kita bincang. Baik, apa contoh? Kita bagi contoh. Ada 4 contoh, tuan-tuan. Okay, contoh pertama. Orang yang ada harta. Ni, bakhil ni dia berkaitan dengan harta. Orang yang ada harta atau kemampuan. Tu dipanggil harta. Mampu tu. Ada harta tak? Ada. Apabila ada harta, dipanggil orang yang mampu. Tidak mengeluarkan zakat wajib. Ni bakhil. Tidak mengeluarkan zakat yang wajib. Mana zakat wajib ni? Seperti zakat fitrah. Ataupun zakat perniagaan. Dan zakat-zakat yang lain. Banyak lagi lah tuan-tuan. Zakat-zakat yang wajib yang lain. Kenapa tak keluar zakat tu? Bakhil. Itu bakhil. Perasaan sayang kepada harta sehingga tidak mengeluarkan harta yang diwajibkan ke atasnya keluar seperti zakat fitrah. Zakat fitrah. Berapa tahap dah paling zakat fitrah? Selangor 3. Ada 3 kan? Tak ingat 3 kan? Berapa murah? RM8. Ikut harga beras RM8. 8, 16 ke 15 ke 20? 8.20 Okey, ikut harga beras. 8 pun berat nak buat. Jaranglah orang ada tuan-tuan, tapi ada orang tak cakna. Kita hak sampai di masjid ni semua cakna lah. Hidup tak cakna tu. Hak umur 25 tahun, 23 tahun, tak cakna dengan kewajipan zakat. Sampai lepas sahaja raya, aku bayar tak zakat? Oh, wajib zakat. Punya tak cakna tentang kewajipan. Kita ni semua cakna lah. Cuma orang yang cakna tu dia berkira macam mana? Ni akan datang sunat. Berkira apa? Nak bayar 8 ke 16 ke 20? Ada tak? Siap tanya Amin. Amin kata ada 3. Pertama 8. Ada tak 6 ke 5? Siap tawar lagi. Dia tak tahu ke zakat ni nyawa. Zakat nyawa tu pan fitrah ni. Orang tak terjemah fitrah. Sebab terjemah zakat fitrah ni. Orang terjemah lurah lain. Lurah dia kata apa? Lurah ni bahasa Arab. Zakat yang fitrah kembali kepada asal semula jadi. Bukan itu terjemahan Arab. Terjemahan syarak. Fitrah ni ialah zakat badan, zakat nyawa. Selagi dia bernyawa, wajib dizakatkan. Maksud wajib dibayar. Bayar kadar mana? Kadar dia hidup, dia makan apa? Makanan asasi dia ialah RM8. Boleh tak minta kurang? Tak boleh. Banyak cantik bedal beras basmati minta RM8. Yang boleh hidup nyawa bergantung dengan basmati. Tiba-tiba nak bayar nyawa, pilih hak murah. RM8. Boleh ataupun tidak, itu orang panggil bakhil lah tuan-tuan. Dia berkira tu, bakhil tu. Berkira nyawa hidup lagi, bayarlah ikut yang beras kita makan. Tapi sah lah mazhab Syafi'i tu, walaupun dia ada khilaf. Kita makan beras basmati, bayar dengan RM8, sah. Cuma makruh, tak ada pahala sunat. Sebab tu kita akan bincang contoh sunat nanti. Dia bakhil sunat pun ada kesan juga. Walaupun kita duk bincang asal bakhil ni orang yang tak bayar wajib je. Orang yang payah, sukar untuk menunaikan kewajipan sunat pun dianggap bakhil juga. Itu contoh pertama. Itu baru zakat fitrah tuan-tuan. Zakat fitrah. Berkira dah. Zakat perniagaan, zakat simpanan lagilah berkira. Zaki dia berkira. Meniaga 1 juta nak kena buat keluar 25% tuan-tuan. Banyak tak? Banyak. Keuntungan 1 juta. Banyak. Menggigih nak buat keluar. Dia kata penat lelah ni. Kesenan penat lelah nak dapat untung 1 juta. Tiba-tiba mudah kita bagi kepada asnaf. Dia tak tahu. Dia tak faham.
bahawa kewajipan 1 juta itu milik Allah Ta'ala, maka Allah bagi lebihan kepada kamu, lebihan kepada asnaf. Tu. Oleh kerana dia tak tahu milik siapa sebenar 1 juta tu tuan-tuan, milik dia ini hanyalah majazi. Majazi ni sementara, bukan hakiki. Hakiki milik Allah Ta'ala. Mana dalil dia? Mati je auto. Mati tuan-tuan auto, tidak lagi menjadi milik si mayat itu. Tak ada dah milik si mayat. Bukan jadi milik si mayat. Walaupun mayat sebelum dia meninggal itu dia beli kain kafan. Ada orang tuan-tuan, dia prepare kain kafan. Dia cakap ke anak dia ni, ibu dah beli kain kafan atas almari, kalau apa-apa berlaku kepada ibu, ambillah kain kafan tu. Tak jadi. Apabila mati sahaja, kain kafan itu bukan lagi milik ibu tu. Bukan milik mayat. Milik siapa? Milik si waris. Ada berapa waris? 5. Mesti minta izin ke 5 waris untuk kafankan ibu. Mana harta ibunya? Tak ada. Perasan saja. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, membeli kain kafan lebih awal tidak sunnah. Tak sunnah beli kain kafan awal sebagai persiapan. Nak beli-belilah. Sebab apa tidak sunnah? Harus saja kerana kain kafan itu menjadi harta faraid. Dia mesti diizin oleh kesemua anak kita untuk kafankan ibunya. Harta ibu lah. Tidak lagi harta ibu. Mati je. Tak boleh claim. Ini kain kafan ibu. Bukan. Ini harta kita. Anak mengaku. Yalah. Auto harta anak. Memang itu peraturan. Siapa boleh bagi peraturan itu? Allah. Sebab dia punya harta. Dia tak bagi dah kepada mayat. Terus dia bagi kepada anak mayat. Walaupun anak mayat, ada seorang anak mayat itu, mayat tak selesa, mayat tak suka, kerana masa hidup dia tak percaya kat mayat. Anak apa dia kata, aku hidup pun tak datang tengok aku, tak datang ziarah aku, 10 tahun dah hidup, aku bagi pendidikan tinggi-tinggi, tiba-tiba hari Minggu tak boleh datang jenguk aku, dia kata. Orang lain semua datang. Jangan bagi faraid ke dia? Tak wajib bagi faraid. Tetap anak yang kita tak suka itu, anak yang derhaka itu, tetap dia dapat faraid walaupun dia anak derhaka. Ibu tak bagi, tetap dapat. Haram kalau siapa tak bagi dekat anak derhaka tu. Dia kata adik-beradik kita bagi 4 beradik saja. Hak yang kelima dia derhaka, jangan bagi. Haram. Kerana syarak menetapkan derhaka, kata derhaka tetap harta dapat. Tu tanda bukan milik kita. Bukan milik kita. Ada lagu tu. Jangan menyanyi. Jadi lain pula. Nanti turun hujan. Baik. Itu satu. Yang kedua. Contoh yang kedua. Nanti last kali tuan-tuan. Last kali kita akan praktis. Last kali kita belajar ilmu praktikal. Macam mana nak praktis melawan perasaan kita. Berlawan. Dia ada teknik-teknik dia. Pejam mata letak RM50. Tak RM50. Balik seminggu ingat. Tak apa. Dia ada cara dia. Ini infak sunat lah. Infak wajib pun ada juga. Dia kena buat. Tapi mudah. Infak wajib dia mudah. Mudah pun sama teori. Dia kena lawan. Yang kita nak praktis yang penting ialah infak sunat. Sebab itu untuk tambah nilai kita. Itu last sekali. Mungkin tak sempat hari ni. Yang kedua. Contoh yang kedua. Tidak memberikan nafkah wajib. Pertama zakat. Bakhil. Orang yang tidak mengeluarkan zakat wajib, bakhil. Binasa di akhirat kelak. Kesan dia. Yang kedua apa? Contoh kedua. Tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri dan anak-anak di bawah tanggungannya. Ini jadi hutang tuan di akhirat. Walaupun isteri kaya. Hari-hari ini tuan, isteri dia bekerja. Isteri dia gaji lebih besar daripada dia. Maka dia pun ambil mudah, tak bayar nafkah wajib, sedangkan isteri tidak melafazkan reda. Kalau isteri menolak, hak dia settle. Tapi isteri tak lafaz, tak reda, dia senyap tak boleh, dia kena lafaz. Senyap, kita jangan kata isteri aku senyap, dia tak minta. Kalau dia nak, dia minta. Minta tak perlu diminta, sebab ini kewajiban, tak perlu diminta. Beri tanpa perlu diminta. Dan beri itu pula kadar kemampuan suami. Oleh kerana suami ini kemampuan dia lebih rendah berbanding isteri. Kerana isteri gaji lebih besar, suami gaji lebih kecil. Maka jangan ikut standard isteri.
ikut standard kemampuan kita. Kita beri ini kewajipan kita, bukan gaji. Oleh kerana isteri dia duit banyak. Apa nilai bagi contoh orang yang mampu 500 sebulan? Dia bagi ke isteri 500 saja. Isteri pula gaji sampai belah-belah ribu. Apa ada nilai 500? Tetap wajib bagi 500 setiap bulan. Kadar kemampuan suami. Melainkan isteri kata, saya tak nak nafkah. Dia dipanggil apa? Dia menggugurkan hak yang sepatutnya dibayar oleh suami. Seta. Itu pertama. Dan anak-anak. Dan nafkah wajib kepada anak. Dia nafkah ni tuan-puan, dia bukan duit. Orang Melayu kita sebut nafkah, dia ingat duit lah. Sebab tu kadang-kadang suami dia tak ada kemampuan lebih, dia tak bagilah duit. Dia bagi nafkah saja. Maka dia pun tuntut juga. Tuntut apa? Nak duit. Duit lain. Nafkah ini apabila kita sebut nafkah dalam Islam, nafkah wajib, dia hanya ada 3 saja. Duit tu sunat. Dia ada nafkah wajib, nafkah sunat. Kita bincang nafkah wajib ni. Baru kita bincang nafkah sunat. Apa nafkah wajib? Makanan dan minuman. Buat balik beras, buat balik benda-benda yang asasi lah. Makanan dan minuman. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Itu saja. Tempat tinggal. Tak mampu buat rumah, sewa. Dia mampu lah tu, sewa. Tak boleh menumpan. Kalau tidak diizinkan oleh isteri, menumpan rumah mak, tak boleh. Isteri tak selesa, tak boleh. Isteri ada hak untuk rumah sendiri. Kalau tak mampu, jangan kahwin lagi. Tumpan rumah mak. Melainkan isteri dia reda. Mak dia ajak duduk sekali dengan mak lah. Mak tak ada orang nak jaga ni. Mak ni tak boleh duduk seorang. Mak tak berani duduk seorang. Takut datang colek, dia kata. Mak ni dah warga emas. Mak ni jangan main-main. Main-main. Warga Perak macam kami ni, baru Perak. Tak laku ni. Perak tak laku. Mak jangan bernilai. Semua orang pakat nak. Mak duduklah dengan mak. Pergilah anak bongsu ni yang laki. Bawa isteri dia duduk dengan mak dia. Boleh tak? Hukum dia. Boleh sekiranya isterinya selesa. Sebab hak isteri rumah itu. Kewajipan suami menyediakan rumah merupakan nafkah wajib, bukan sunat. Bukan beli. Dia tak mampu beli, sewa. Mampu tak sewa? Mampu sewa. Okey, mampulah tu. Tapi kalau isteri dia reda, gugurkan, tak perlu suami dia sedia rumah asing, duduk rumah mak dia, okey. Maksud okey tu harus boleh. Jadi nafkah wajib ni rumah, pakaian. Pakaian dia kira fasal. Dalam setahun ada 2 fasal. 2 kali lah, bukan setiap bulan, bukan setiap minggu. Setiap minggu tu tu hak topak, hak tambah. Hari-hari duk main belek TikTok, maunya tak order, kerja order je. Sebelum tidur TikTok lagi. Duk baring dah, duk macam tu landing tu. TikTok lagi. Shopee lagi. Sampai dalam kelas pun Shopee panggil. Shopee. Dalam kelas pun Shopee panggil. Main-main. Itu. Yang tu sunat tuan-tuan. Semua itu sunat. Yang wajib sekurang-kurang 1 tahun 2 fasal. Kalau kita mudah kat 2 kali raya lah. Dia kira 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Tu wajib. Hak sunat tu yang kita duk beli tu, telekung ikut fashion tu, tu sunat. Kalau beli duit sendiri tak timbul isu lah. Ni beli minta duit suami. Minta suami approve je. Kita isi siap-siap. Isi siap-siap. Jangan cerita harga. Cerita murah je. Berapa harga telekung ni? Murah je ban. Meme yang punya MIB7 tu. Murah je. Tahu murah berapa? Murah je. Dia tak cerita angka. Main murah je. Suami okey lah. Tekan harga dulu. Tengok apa lain macam 500. Murah je ban 500. Kawan tak air ban. Kawan air 2000 ban telekom dia. Murah lah ni air 500 je. Botak kepala Tuami cakap. 500 murah. Tiap minggu 500. Tak bang kawan air 2000 bang. Tu kawan. Yelah. Air tak adalah tuntut macam kawan 2000. Air tuntut murah je 500 je. Kawan.
Memang standard dia adalah piawai dia adalah kawan dia. Itu yang kedua. Ingat, ini ni tuan-puan, nafkah ni binasa di akhirat. Kenapa? Kesan, kita tak bincang kesan lagi. Kesan ni binasa di akhirat, bakhil ni. Kenapa? Dikira hutang di akhirat. Kalau isteri tak reda, dikira hutang di akhirat. Tu. Adapun sunat, tak apa tuan-puan, sunat. Sunat tu apa? Duit, kadar kemampuan yang tambah, makanlah dia dah beli. Tempat tinggal dia dah sedia kan? Sedia. Lepas tu baju pun dia dah sedia, hak wajib, hak sunat je dia tak bagi. Yang tu dia panggil bakhil sunat. Nanti kita akan bincang. Jangan sebut bakhil ni sangat, sebab bakhil asalnya adalah wajib. Dia dah selesai dah. Cuma yang bakhil tu adalah berkira yang sunat. Berkira yang sunat ni dipanggil bakhil juga, tapi dia bahaya dia tidaklah sebahaya bakhil yang wajib. Ni kita baru duk bincang bakhil yang wajib. Dan tidak mengeluarkan nafkah yang wajib kepada anak-anak. Sama tuan-puan. Banyak hari ni berlaku kes perceraian, anak-anak tidak diberi nafkah. Ibulah yang bayar nafkah. Itu akan jadi apa? Hutang di akhirat. Akan jadi hutang di akhirat bagi bapa yang mengabaikan nafkah anak walaupun telah bercerai. Dia walaupun bercerai, tetap anak itu menjadi kewajipan bapa, bukan kewajipan ibu menyara nafkah asah anak tu. Dia adalah perbincangan nafkah anak ni asah macam mana, nafkah minum dia, pakaian dia, persekolahan dia kalau mampu. Itu yang wajib. Dan contoh ketiga, semua ni wajib lagi ni, kita nak cerita wajib dulu. Contoh yang ketiga, semua 4 contoh tuan-puan kita bagi contoh yang wajib dulu. Nanti kesan baru kita akan bincang sunat. 4 contoh ni ialah contoh wajib. Contoh pertama wajib mengeluarkan zakat. Contoh yang kedua nafkah wajib. Contoh yang ketiga pula tidak membantu orang fakir atau orang miskin yang berada dalam darurat ataupun yang betul-betul memerlukan bantuan harta benda. Dia ada situasi tuan-puan, situasi kita wajib bantu. Kalau orang datang minta dibantu, tengok fakir tu, miskin tu, wajib situasi dia. Ini kita kenal lah. Kalau hak tipu tu kita tak wajib lah. Ini kita kenal, yakin kita kenal orang ini statusnya fakir. Dan ketika situasi dia minta bantuan dengan kita tu memang yakin. Kalau kita tak yakin tak apa. Kita yakin dia perlukan sangat, tapi saja kita tak mau bagi. Yang tu haram hukum dia. Karena situasi tersebut wajib bantu mereka. Kenapa? Karena kita mampu. Tapi kalau kita pun tak mampu, tak wajib. Ni banyak syarat tuan-puan. Ni kita cerita umum saja. Umumnya apa dia? Orang yang fakir atau miskin, samalah, yang memerlukan, sangat memerlukan bantuan kita, sangat memerlukan bantuan kita, dan kita pula ada kemampuan, kita tak bantu mereka, tu hukum dia adalah haram. Sebab wajib situasi tersebut kita bantu orang fakir yang berada dalam keadaan darurah, berada dalam keadaan sangat terdesak. Jaranglah berlaku. Ini kes-kes kalau ada situasi. Ini contoh ni jarang berlaku lah. Contoh macam mana ni? Contohlah dia terdesak memerlukan makanan untuk dibeli. Contoh orang fakir, anak kecil, kerja pun tak ada. Maka dia perlukan duit untuk sara hari ini nak beli susu. Contoh dia, kita yakin tak? Kita yakin. Kita kenal. Kalau tak kenal tak wajib. Boleh jadi scam ke apa ke. Ini tak kita kenal. Wajib dah bantu situasi tu, wajib. Bukan tipu. Kalau kita tahu dia tipu dan kita tak yakin betul tak betul, itu tak wajib. Boleh jadi dia tipu ni. Dia pun banyak duit saja je. Mengemih buat muka lain. Pada dapat aja muka berubah pula. Tu tak wajib sebab kita tak yakin. Kalau kita yakin, wajib. Tu. Dan yang keempat, contoh keempat. Sama je contoh keempat. Berbezanya, akad saja. Contoh keempat ni, tidak memberi hutang. Tadi ni bantuan. Tadi ni dipanggil hebah. Akad hebah. Yang ni akad hutang.
tidak memberi hutan harta benda ketika situasi wajib memberi hutan kepada seseorang yang berada dalam situasi darurah. Sama juga. Tadi bagi free, yang ni hutan. Tu je beza. Orang yang berada dalam situasi darurah. Apa darurah? Perlu. Sangat perlu kepada harta untuk hidup. Tu. Dia perlu kepada harta untuk hidup. Tiba-tiba kita tak bagi hutan kepada dia. Jadi hukum bagi hutan ni tuan-tuan, dia ada hukum wajib, dia ada hukum sunat, dia ada hukum haram, dia ada hukum makruh. Banyak hukum bagi hutan ni. Bagi hutan ni, hukum umumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut, besar pahala. Antara pahala yang tinggi ialah pahala memberi hutan. Yang kedua, pahala memberi pinjam. Berbanding pahala hebah, pahala hadiah, pahala sedekah, pahala memberi hutan. Kenapa tinggi pahala memberi hutan? Risiko tinggi orang tak bayar. Memang berlaku pun macam itulah. Beri hutang ini risiko orang tak bayar tinggi, maka dia terpaksa menanggung risiko tersebut. Menanggung risiko orang tak bayar hutang. Sebab tu bukan mudah untuk dia bagi. Apabila dia bagi je, rekod pahala sunat yang tinggi. Tu. Ya. Okey, orang minta hutan pada kita, kita bagi hutan, tapi kita niat nak sedekah. Okey, dia situasi dia begini. Dia ada cara tawaran ulama atau tawaran syarak. Tawaran syarak kepada orang yang memberi hutan. Dia ada 3 tawaran. Tawaran yang tertinggi adalah tawaran yang ketiga. Pertama apa? Pertama, tawaran pahala sunat muakkad. Sunat yang sangat tinggi nilai. Itu muakkad tu. Memberi hutan. Semata-mata memberi hutan. Niat bayar balik. Niat ambil balik. Yang akak kita tanya lain. Yang kedua, apabila sampai tempoh bayar, tempoh dia berhutan ni tuan-tuan, ingat. Orang Melayu kita dia tak buat ikut prosedur syarak. Hutan termasuk di dalam akad qardi yang ada dalam silibus muamalah. Ada dalam silibus muamalah, modul muamalah. Akad hutan mesti menetapkan tempoh bayar. Tidak sah. Menetapkan tempoh bayar 6 bulan, setahun, baru sah. Nak tetap dalam angkat hutan pun boleh, dalam majlis pun boleh, di luar majlis pun boleh. Deal. Di dalam majlis boleh, majlis ni maksud majlis akad lah. Ni dia duduk sembang, saya nak berhutang ni, atau majlis dia panggil. Majlis ijab qabul. Atau di luar, tak nak ijab qabul hutang lagi. Ijab qabul tu mana? Aku beri hutang kepada kamu 1,000 dan kamu akan bayar 1,000 balik. Tu ijab qabul. Tu panggil majlis ijab qabul. Nak sembang tempoh dalam majlis boleh, nak sembang tempoh bayar ni di luar pun boleh. Masa telefon, boleh tak saya nak ada hajat sikit nak berhutang dengan Kak Ajah kan banyak duit. Tu dipanggil sembang dulu, deal. Kita cerita dulu, deal tu kita nak bayar setahun. Boleh? Dalam majlis tak? Tapi kena tetapkan bila bayar. Kalau tak tetap, tidak sah. Kerana dia apa? Kerana melanggar peruntukan syarak. Syarak suruh tetap, dia tak tetap. Sebab itu orang tak bayar. Bila kita bagi hutang kat kawan kita, bila ada bayarlah. Sampai ke bila tak ada. Padam muka. Awal-awal lagi tak ikut prosedur syarak. Patut duduk mengemih lah. Memang pun patutlah. Mengemih lah. Kamu dah cakap dah. Tak ada, dia jawab. Kita jenis orang Melayu kan, orang panggil lembut, lemah lembut, sopan santun. Lemak manis tu, lagu lemak manis yang betul itu. Bagus, tapi dia kena ikut peruntukan syarak. Okey, setahun. Lepas tahun tu apa? Ni tawaran kedua. Apa tawaran kedua? Tawaran kedua sunat memperbaharui tempoh hutan yang baru, dapat pahala lain. Tadi pahala semata-mata beri dah, setahun dah dia tak bayar hutang. Maka lepas tahun dia tak mampu bayar, betul-betul tak mampu, kita paksa pun dia tak bayar. Maka kita pun sunat renew tempoh, tak kisahlah bayar sambung setahun lagi ke, sambung 6 bulan lagi ke. Tawaran kedua sunat
lanjutkan tempoh hutan. Tapi kena tetapkan tempoh tu berapa. Dan yang ketiga tuan, yang Kak kita tanya, ini yang besar pahala. Tawaran yang ketiga dia ialah ibrak hutan. Ibrak ni apa? Melepaskan hutan. Apa melepaskan hutan? Tak payah bayar. Tu payah tu tuan. Hutan kecil bolehlah ibrak. Ibrak lain, begok lain. Yang tu ibrak lain, tu jauh tuan. Ibrak dengan begok. Mengajar tempat lain orang kata ibrak, dia kata begok. Begok hutang Ustaz? Bukan. Ibraun. Ibrak ni melepaskan kewajipan yang perlu dibayar oleh si peminjam itu kepada kita. Tak perlu bayar. Itulah pahala yang besar. Kita dapat dua pahala. Pahala hutan satu. Pahala renew pula dapat. Dah lah renew, berapa kali renew tak payah bayar. Kaki tak payah hutang ni. Lah ibrak je lah. Ibrak yang kecil okey lah tuan. Cuba 10,000. Mau tidur sebulan tak lena. 10,000. Oi, dia butan saya nak ibrak. Bukan senang oi. Terberak lah. Tapi pahala besar tuan. Pahala ya. Ibrak ni tak beritahu pun tak apa. Tapi sunatlah beritahu. Sunat beritahu. Tak wajib beritahu. Cuma sunat beritahu supaya dia ni settle. Dia tak lagi dia ni anggap hutan. Jadi kita ibrak tu maksud apa? Tak payah bayarlah. Aku kira hebah, kira sedekah. Tu. Okay, settle. Yang kata hukum membayar hutan ni tuan. Yang kata isu contoh keempat, wajib, situasi wajib kita tak bagi, tu bakhil. Mampulah kita mampu, tak mampu dia tak panggil bakhil. Baik, tapi ingat situasi itu adalah situasi wajib. Dia di hukum ni hukum memberi hutang banyak. Hukum umum sunat. Sunat ni macam mana? Sunat ini sekiranya kita zon ni kuat tak anggapan kita, ataupun yakin kita kenal dia akan bayar balik. Itu sunat muakkad bagi. Kita kenal orang ini bukan jenis kaki scam, kenal orang ni bukan jenis culah dengan bayar hutang, kenal orang ni bukan jenis kaki tak bayar hutang, bukan jenis kaki tai hutang. Dia butang orang tu, dia lari, dia butang orang, dia lari, dia hidup dia macam tu saja, hidup dengan hutang. Dia buat perangai dia ni, dia akan lari bina klik baru pula. Dia tinggalkan klik kawan-kawan lama dia, sebab dia semua kawan lama dia ada hutang semua, bina kawan baru. Kita kenal dia bukan kaki macam tu, maka sunat kita bagi hutang. Tetapi kalau kita kenal orang ini bukan jenis bayar hutang, haram bagi hutang. Tak boleh bagi. Haram bagi hutang. Contoh, datang si fulan ni nak hutang. Dia buatlah lembut bahasanya, orang panggil apa? Lembut bahasa dia tu. Lembut gosi daripada gigi apa? Lembut gigi daripada gosi. Bahasa orang tua-tua kita, jangan main-main. Allah bahasanya, Masya Allah, lembut bahasanya. Kita pun kesian tengok. Tambah kita, kalau kita pun tak ada, kesian macam mana pun tak boleh bantu. Ni kita ada duit lah, kita pun bagi. Tapi ingat, kita kenal orang ini jenis kaki tak bayar hutang, haram bagi. Maka macam mana kita nak jawab? Ada peraturan dan panduan syarak di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Ghazali sebut macam mana nak jawab, dan dinakalkan oleh Syekh Qadi Al-Mandili dalam kitab Penawar Bagati. Kita boleh sebut dua perkataan. Pertama, direct, aku tak nak bagi. Boleh bagi direct, aku tak nak bagi. Kenapa tak nak bagi? Saja aku tak nak bagi. Akulah aku balik ya. Lain macam meja boleh ya. Askar boleh ya. Balik. Kenapa? Aku tak nak bagi. Cari dengan orang lain. Kita Melayu tak ada lah macam tu, lembut. Ataupun cara kedua, cara nak menjaga hati dia. Kita tak jaga juga walaupun dia perangai macam tu. Jaga hati, jangan hati dia terasa. Maka cara kalau kita direct takut dia terasa hati, maka situasi ini dibenarkan untuk kita tipu. Ada di dalam tajuk 8 perkara yang dibenarkan tipu. 8 je, jangan banyak sangat. Ada 6 tempat yang boleh mengumpat.
Tu dia ada tajuk tuan-tuan. Tajuk di belakang kita ni dia tak ada kitab kita, tapi saya akan tambah. Nanti 10 tajuk. Ni 10 tajuk, 10 topik perasaan. Dia ada yang di belakang pula 10 topik yang bagus. 10 topik yang bagus. Nanti kita akan bincang. Kita ingat topik ke-10 ke-9. Dia ada kaitan dengan mengumpat, dia ada kaitan dengan menipu. Maka menipu yang diharamkan, melainkan dibenarkan ialah 8. Jangan tambah-tambah. 8 tempat. Mengumpat haram, melainkan 6 tempat dibenarkan mengumpat. Tu kena tahu. Bila kita boleh mengumpat kat laki kita. Bila boleh mengumpat kat anak kita. Bila boleh mengumpat kat isteri kita. Ini dah. Buat, panggil apa? Tak ada kerja tuan-tuan. Tak ada kerja. Nak borak tak ada tajuk. Borak pasal anak, pasal laki. Kak Ajar, laki Kak Ajar pagi-pagi buat apa? Dia mulai mula tu siap lah. Mula je. Siap dengar lah. Tak ada kerja lah. Kak Ajar, pagi-pagi laki saya. Kita ajak datang surau. Tak nak. Dia kata belajar apa lagi? Dulu I dah belajar. You tak apalah, you tak belajar dulu. Aduh. Lepas tu pergi pula lepak kedai 2-3 jam Kak Jah. 2-3 jam. Kalau kita suruh dia beli santan Kak Jah, sampai basi santan tu. Itu tak boleh mengumpat tu. Mengumpat apa? Saya tak mengumpat, saya cerita betul. Betul tu mengumpat. Memang betul dia buat macam tu perangai dia. Jangan cerita perangai yang negatif. Tak boleh. Sebab negatif orang, kalau orang tak suka mengumpat. Positif tak apa. Cerita yang baik tak apa. Sebagai teladan. Allah, Kak Ajar, laki saya baguslah Kak Ajar, nak cakap mana lagi laki? Akak laki sendiri. Tapi tak mengumpat. Cuma bahayalah, puji juga ada juga bahaya dia. Dia kena belajar jugalah. Dia ada tajuk khusus juga. Memuji orang ada 6 kebinasaan memuji. Ada kelebihan memuji dan ada keburukan memuji. Baik. Dia ni apa nama ni, kita ni dalam isu mengumpat atau mengumpat biar dalam isu apa tadi, berbohong dibenarkan. Mana tajuk yang dibenarkan? Salah satu 8 tuan. Dibenarkan untuk mengelakkan mudarat kepada orang Islam. Mudarat ni apa? Kalau kita cerita betul, dia terasa hati dia mudarat, ataupun sehingga mudarat dia marah balik pada kita. Kalau kita betul, marah balik. Kalau kita jenis gara dia tak berani marah lah. Ni kita kata kalau. Sebab tu dia boleh buat yang pertama. Pertama kita kuat. Kita cakap halau macam tu, dia tak boleh buat apa. Boleh buat yang pertama. Tapi kalau yang pertama kita tak boleh buat, kita bukan jenis orang yang macam tu, kita boleh pilih yang kedua. Pilih yang kedua ni macam mana? Untuk menipu, nak mengelakkan mudarat. Kalau kita cakap betul mudarat kita, dia marah balik pada kita. Ataupun dia terasa hati. Maka tipu macam mana? Tipu ini boleh guna 2 cara balik. 2 cara pula. Tak larat nak mengaji Ustaz. Banyak. Main pecah-pecah pula. Aduh. Kami orang tua. Tak apa. Tua mengaji je lah. Daripada duduk kat rumah buat apa. Syaitan cakap apa tuan-puan? Jangan layan syaitan. Syaitan nama dia. Dia kata Kak Ajar, duk pergi mengaji buat apa? Kak Ajar bukan faham. Pergi duk lena, pergi duk dengar bukan faham. Syaitan pandai. Betul. Kita pun betul. Lala tak datang. Jaya syaitan kat goda. Tak datang. Sedangkan datang semata-mata datang majlis ilmu itu besar pahalanya. Kedudukannya diangkat. Darjat dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Kemuliaan dia tinggi. Kebaikan dia bertambah. Walaupun tak faham. Faham itu bonus. Tapi punya syaitan dia tahu kelebihan tinggi, kebaikan banyak, pahala besar, dia akan goda kita. Jangan pergi ke ajar, pergi pun tak faham nak ustaz tu. Bukan boleh pakai mana tu. Siap syaitan pun mengumpat juga. Betul. Tak apa tuan-tuan, tak faham pun dengar. Sebab ramai tempat lain saya dengar tuan-tuan, minda mereka minda biasa, bukan minda luar biasa. Minda tuan-puan ni boleh sampai ni adalah minda orang-orang luar biasa. Untuk kita action yang luar biasa, mesti ubah main kita.
mesti minda yang luar biasa. Bukan kita fikir cara orang biasa. Cara orang biasa dia cakap apa? Tua-tua jangan belajar. Kenapa? Kerana bukan lagi standard orang tua belajar. Belajar nu umur 15. Woi, 15 dulu tak belajar, cakap kat syaitan. Syaitan dia pandai, dia suruh kita belajar umur muda. Muda tak belajar lah. Syaitan, woi. Sampai ke muda tak belajar, tua tak belajar, masuk kubur orang ajar. Alah masuk kubur orang ajar. Bila orang ajar? Talqin tu lah. Kalau ada talqin, ada tempat yang talqin pun tak ada dah tuan, tak ajar dah mayat. Dia kata talqin ni orang hidup. Satu hal ustaz tu pun. Oi, talqin orang hidup memanglah talqin orang hidup. Ni sekarang ni nama dia talqin, sebab tu talaqi. Tuan bisa dengar tak belajar cara talaqi? Ni. Sistem talaqi kita ni, kita sedang mendengar talqin daripada ustaz. Ni orang panggil talqin hidup. Ada pun ditalqin di kubur, talqin mayat. Mayat dia dengar seperti orang yang hidup, mayat ni. Apabila datanglah dua malaikat, kita beritahu mayat. Maka jangan kamu gentar. Marah ustaz tu. Dia cakap kat mayat gentar. Dia tak tahu. Aduh, ni menjawab jenuh nak menjawab kita ustaz macam ni. Dia tak bagi talqin. Dia kata apa? Talqin untuk orang hidup saja. Mayat tu pandai-pandai lah dia kata, dia jawab. Sunat dalam mazhab Syafi'i talqin pandangan, walaupun ada khilaf tuan-tuan. Mazhab lain tak sunat. Tapi mazhab kita sunat, dia ada dalil. Dalil yang disebut dalam kitab Sulam Musibian jilid yang pertama. Tu. Biarlah talqin, tinggalkan tuan-tuan. Tidak jadi panjang cerita pula. Ni kita duduk talqin ni. Kita sedang ditalqinkan oleh ustaz cakap dia. Baik talqin sekarang. Jadi jangan layan syaitan tuan-tuan, jangan layan. Sebab tu minda kita kena kuat. Kena ubah minda kita. Jangan layan syaitan cakap apa. Sebab syaitan dia nak menggagalkan kita. Masa muda tak sempat belajar, baru lepas pencen tak sempat belajar. Tak sempat belajar sampai bila-bila. Orang mati pun hari ni orang tak talqin dah. Maknanya kita tak belajar sampai daripada kecil sampai ke tua, sampai ke mati. Kalau lah orang tempat yang talqin boleh tahan juga. Tak sempat belajar atas darat tu, cepatlah belajar dalam bumi tu. Ustaz atas tu tolong jaga, cakap kat kita. Janganlah takut haji oi, jangan gentarlah haji oi, jawablah dengan fasih. Apabila ditanya kepada kamu man rabbuka, kamu jawab Allahu rabbi. Dia dengar bawah tu. Tak tahulah boleh jawab tak boleh jawab. Biarlah kita tolong sunat, dapat pahala tolong ajar dia. Jangan layan syaitan tu pak. Cakap kat syaitan, tak apa. Aku faham ke tak faham, aku nak pergi. Aku pergi lena. Dia cakap balik, mau pergi lena je. Tak apa, aku lena pun tak apa. Cakap direct je kat syaitan. Cakap direct je kat syaitan. Lagi power cakap tu, tak apa, aku nak pergi lena. Lagi dia tak kacau tu pan. Aku siap, aku pergi lena, aku buat mantap sekali. Macam mana dia nak jawab? Tak jawab syaitan. Dia tak akan kacau lagi. Tu cara nak lawan syaitan. Syaitan tu maksud detikkan dalam diri kita lah. Tu. Baik. Apa tadi nak cerita? Panjang. Jauh pergi kita. Apa poinnya? Dia sesak dah tuan. Dua. Kak kita ingat. Okey. Kita nak cerita bab hutan tadi. Bab hutan yang haram bagi kepada hutan, haram bagi kepada orang yang nak berhutan sekiranya kita tahu dia tak bayar hutang. Maka kita tak boleh bagi. Kalau kita bagi haram. Maka cara nak jawab macam mana? Ada dua cara. Pertama cara direct, yang keduanya lah cara yang boleh menipu. Maka nak menipu ini ada dua bahasa, dua cara pula nak menipu ni. Cara pertama apa? Cara pertama kita menipu dengan cara apa? Dengan cara yang tauriyah. Ulama kata tauriyah. Tauriyah ni jangan derek cakap, jangan tipu derek. Masa kita jangan tipu derek. Tipu derek boleh, dibenarkan tipu derek. Dibenarkan tipu derek, tapi kita tak tipu derek. Kita guna bahasa yang lain, beralas. Contoh macam mana? Contoh kita kata, aku ni tak ada duit. Tipu tu. Duit banyak dalam bank tu. Contoh, aku ni tak ada duit. Kita tak tipu direct kot lain lah. Kita tipu, ni pun direct juga. Tapi nampak macam indirect. Aku tak ada duit. Okey, maksud aku tak ada duit tuan-tuan,
Niat kita. Kena ada niat. Niat kita apa? Niat kita tak ada duit untuk bagi kepada dia. Tak ada duit untuk bagi kepada dia. Duit dalam bank memang banyak. Tu aku tak nak bagi tu. Okey, satu contoh. Contoh kedua. Sekarang aku tak ada duit. Contoh kedua. Sekarang aku tak ada duit. Betul? Dia tak direct tu. Tak indirect. Sekarang ni. Contoh saya sekarang ni tuan-tuan. Sekarang ni contoh aja. Sekarang saya tak ada duit. Orang minta contoh. Ustaz boleh nak butan 1,000? 1,000. So, sekarang saya tak ada duit sekarang ni. Sekarang ni memang tak ada duit. Tak ada poket. Tak ada pun 1,000. Betul tak? Betul. Betul tu. Tu orang panggil indirect. Atau tipu tauriah. Kalau dia cakap direct, saya dalam bank, mana ada duit langsung, saya tak ada duit dalam bank. Tu tipu betul. Dalam bank banyak duit dia. Siapa dia tak, orang lain tolong kira duit dia, dia tak ingat. Tak ingat berapa. Orang lain tolong pegawai bank, kena tanya pegawai bank, berapa tolong kira. Oh, hebat orang kita. Mana ada dia ingat angka duit dia sebenar. CIM berapa, Maybank 7, Maybank berapa, CMB berapa, tak ingat. RHB berapa, ASB berapa, tolong kira. Kena semua orang urus harta dia. Mau tak kaya kita. Tu contoh indirect. Sekarang saya tak ada. Maksud sekarang ni lah. Tu tak dikira tipu betul. Tak. Kalau tipu betul, saya langsung tak ada duit dalam bank. Tipu tu. Tu tipu betul. Boleh tak kalau dia nak tipu betul? Boleh. Tapi afdal dia menggunakan cara pertama. Jangan direct. Boleh tak? Boleh. Tapi afdal dia menggunakan indirect. Tu bahasa-bahasa yang kita bagi contoh tadi. Tu. Tapi kalau kita orang itu yakin, tak boleh guna tu faham ni. Orang tu yakin, kita yakin orang ni bayar. Sunat muakkad. Jangan tipu. Tu. Jangan tipu. Sebab apa? Sebab dia yakin bayar. Ya tak? Mak ayah kita nak berhutang kita. Mak ayah kita nak berhutang dengan kita. Ya. Selalu minta, asyik minta je. Aduh, habis minta. Pandai betul mak ayah kita guna duit. Ingat tak pandai guna duit? Ingat orang tua tak pandai guna duit? Mau tak pandai guna duit? Sekejap Shopee, sekejap TikTok. Asyik minta duit je. Adakah nak tipu juga? Itu tak boleh tuan-tuan. Dia tipu ni semuanya tipu yang kita sebut tadi, yang kita sebut boleh tipu tu, sekiranya situasi orang itu tu dia nak hutang tapi dia tak akan bayar. Dia tak bayar. Memang kita tahu dia tak akan bayar. Maka haram tak kita bagi? Haram. Kita tak boleh bagi. Apabila kita tak boleh bagi, kita nak cakap apa? Nak cakap direct atau nak tipu? Cakap direct kita mampu tak? Mampu cakap direct. Ataupun kita tak mampu cakap direct, boleh pilih yang kedua. Baru kita pilih tipu. Dia ada flow dia tu, baru kita pilih tipu. Baik, situasi dengan ayah, dengan bapa lain. Okay, bapa dengan ayah ni lain tuan. Kenapa lain? Dia ada keistimewaan yang tersendiri di sisi syarak. Apabila ibu ayah ni dia fakir atau miskin, dia auto menjadi kewajipan anak untuk menyara. Apabila dia fakir atau miskin, dia auto. Anak mana? Bukan lelaki saja. Kalau lelaki tak ada perempuan. Anak perempuan pun wajib menyara ibu ayah. Bukan lelaki saja. Kalau lelaki ada, lelaki dahulu. Lelaki tak mampu, anak perempuan mampu. Wajib ke atas anak perempuan yang mampu, walaupun dia isteri orang, menyara ibu ayah dia yang miskin. Ada anak lelaki ada, tapi anak lelaki pun tak mampu. 2 kali 5 juga. Maka anak perempuan yang kaya menjadi kewajipan. Itu pertama. Yang kedua, ibu ayah ini dia mampu bekerja. Dia mampu bekerja. Dia tak nak bekerja. Dia cakap ke anak dia, aku tak nak bekerja walaupun aku mampu, aku nak minta engkau sara. Ya, boleh. Itu keistimewaan syarak bagi. Dia mampu bekerja, mampu. Umur 60 mampu bekerja lagi. Contoh, cari duit ni sendiri.
tapi dia tak nak bekerja, dia nak minta anak dia sara. Wajib anak menyara kadar wajib. Bukan kadar sunat. Sunat tak wajib bagi. Mungkin yang kak kita tanya ni, yang sunat kot. Kalau lebihan wajib, ni kadar wajib saja. Wajib dah anak nak nafkah, wajib. Kadar mana? Kadar wajib. Berapa keperluan makan minum ayah dia sehari, itu wajib. Contoh orang tua sehari RM10 saja. Wajib bagi RM10 sehari. Orang tua kita. Kira per hari. Tapi mak kita nak anak kita, mak kita ni ataupun anak bapa kita minta yang sunat tu, yang lebih tu. Minta nak beli tu lah, nak beli ni lah. Tengok kawan pakai baju bawah, dia pun nak beli juga tudung bawah. Baju pula dah hantar ikut dam. Tudung. Nak juga sunat. Tak wajib kata anak. Sunat anak menunaikan kewajipan, tuntutan ibu. Kalau anak mampu, sunat. Kalau anak tak mampu, kena pandai-pandai jawab lah. Tu. Jadi, kalau anak tak mampu, tak wajib lah. Kalau anak mampu, sunat. Bukan wajib. Sunat menunaikan permintaan ibu bapa dia, walaupun setiap hari dia minta. Sunat kalau kita mampu, walaupun setiap hari. Hari ni, Alom, hari ni mak tak shopping lagi loh. Banyak cantik mak. Alom cuti seminggu sekali. Alom pun sebulan sekali Alom shopping. Tu Alom, mak dah tua tak ada kerja. Mak tak ada kerja nak buat lalu. Mak boring. Pagi-pagi mak tengok titi. Apa mak? Titi. Apa titi tu? Anak pun tak tahu titi. Mak lebih advance. Mak tak ada kerja, pencen. Walaupun hari-hari dia minta tuan-puan, tetap sunat kita raikan. Sepertilah dulu dia meraikan permintaan anak kecil dia. Kejap minta ni, kejap minta aiskrim. Aiskrim. Biasalah budak. Dia apabila kita tua balik, dia jadi budak balik lah. Tengok tu pun rasa nak minta dengan anak. Tengok ni pun nak minta dengan anak. Nak minta dengan siapa lagi? Dulu anak minta, tapi janganlah berkira dulu, dah hilang pahala. Saya nak minta dengan anak saya ustaz. Dulu saya besarkan mereka. Jangan, tu pahala habis pahala. Jangan ungkit balik tu pahala habis. Dulu ya ustaz, saya nak bela dia bergadai ustaz. Jual tanah ustaz. Jual motor buruk ustaz nak besarkan anak. Jual rumah ustaz nak besarkan anak. Jual tanah pusaka ustaz nak jual anak. Sekarang ni mereka lah kena bela saya. Jangan ukit, pahala habis. Kena niat ikhlas, pahala besar tuan. Kita besarkan anak kita ni pahala besar. Maka mak minta tu tunaikanlah tuan. Biarlah buat macam mana. Raikanlah. Dia nak tu beli tu, nak ni beli. Tapi kita mampu lah. Tak mampu nak buat macam mana. Habis. Okay, seterusnya. Kita terus kepada kesan tuan-puan. Kita bincang dua saja hari ini. Definisi dan kesan. InsyaAllah bulan depan tuan-puan kita akan bincang berbaki dua subtajuk lagi, iaitu punca dan cara mengawal. Kita asin-asin dua-dua. Kita boleh aja bercepat tuan-puan, tapi tak capai target. Tak capai target. Kalau kita nak target by target exam tuan-puan, hari ini cepat 4 topik, 4 satak topik boleh jalan. Kita tidak mengejar tuan-puan. Ya. Okey, kalau orang hutan dekat kita tu, orang itu meninggal, kita belum meninggal. Macam mana nak kira? Wajib kata warisnya bayar. Wajib. Waris wajib bayar. Waris tak bayar, maka akan dikira hutan yang mesti dibayar oleh si mati di padang mahsyar. Sebab itu di padang mahsyar kita selalu sebut ada 3 fasal. Fasal pertama yaumul hisab, fasal pembentangan, bentan amalan baik, amalan jahat, dan nilai. Hutan bayar, selesai. Mengupat bayar. Berdusta bayar. Bayar dengan pahala tuan. Hutan dibayar dengan pahala, mengumpat dibayar dengan pahala, berdusta dibayar dengan pahala, zalim buat jahat pada orang dibayar dengan pahala. Langgar motor orang tak bayar. Langgar lagi. Orang parking elok-elok, kita gustam beng, langgar, jatuh motor orang. Belah macam tu je. Tak boleh tuan. Jangan cari siapa motor siapa bayar. Tidak di akhirat dia tuntut.
Memanglah dia tak jumpa cari di dunia. Siapa langgar motor saya? Siapa? Mana nak jumpa cari? Di akhirat tetap dia boleh cari, tuan. Di akhirat dia akan cari kita, tuntut, nak bayar dengan apa? Pahala. Sebab tu ada orang yang muflih pahala. Maka orang, kalau anaknya tak bayar, tuan, sebab itu kalau ada hutang, wasiat tulis, sunat tulis, supaya anak kita dia boleh cek, oh bapa aku hutang banyak, udahlah betul tak tinggal, aku nak kena bayar. Maka tanggungjawab anak yang mampu. Anak yang mampu tolong settlekan hutang bapaknya dan hutang anaknya, hutang ibunya. Kalau mampulah. Kalau tak mampu, harta pun tak ada, tak wajib. Tak wajib kata waris bayar, sebab waris tak mampu. Sebab apa? Harta pusaka tak ada. Kalau harta pusaka ada, jangan bagi pusaka lagi. Bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu, bayar zakat yang kalau zakat pun tak bayar, bayar zakat, bayar hutang, bayar apa nama ini, nazar kalau ada. Kalau ada pula panggil apa, fidyah tak bayar, selesai fidyah, selesai semua, baru faraid. Tu sebab tu hutang ni tuan-tuan, dia tak selesai di dunia, dia akan diselesaikan di akhirat. Baik, kesan kikir tu pada 4 kesan. Kita tengok, kalau sempat kita ada berbaki, ada 10 minit saja lagi. Kalau sempat 2, 4, kita akan settlekan 4. Ada 4 kesan utama bakhil di sisi agama. Ini dipanggil bahaya bakhil tu, bahaya bakhil di sisi agama. Itu pertama apa? Boleh membinasakan diri di akhirat kelak. Ini yang kita sebut awal tadi, yang dalam kitab kita sebut. Binasa tu, iyyakum wasyuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Nabi sebut binasa orang-orang sebelum daripada kami, orang yang kedekut. Apa maksud binasa? Boleh membinasakan diri di akhirat kelak. Maksud binasa di sini, mendapat azab neraka yang sangat keras disebabkan tidak melakukan kewajipan zakat yang kita sebut tadi, dan kewajipan nafkah, dan kewajipan hutang, dan lain-lain. Tu dia tak selesai kewajipan-kewajipan yang bersangkut dengan harta kerana sayang, tuan-tuan. Bahaya apa? Bahaya pertamanya ialah dibinasakan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Dengan maksud apa? Dengan maksud akan diazab yang sangat keras disebabkan tidak melakukan kewajipan zakat, nafkah, dan juga hutang. Yang kedua ni, pertama saya telah. Yang kedua apa? Merugikan pahala yang berpanjangan disebabkan bakhil. Ini rugi tu pan. Dia tak, bukan kesan pertama. Kesan pertama bahaya sebab berdosa akan diazab oleh Allah Ta'ala di akhirat. Itu bahaya. Yang kedua ni, dia rugi. Kenapa rugi? Merugikan pahala yang berpanjangan disebabkan bakhil untuk infak, sunat, wakaf dan sebagainya. Itu rugi. Sayang tuan-tuan, nak infak sunat ni merugikan di akhirat kelak. Okey, punca apa? Punca sayang. Yang ni kedua ni tuan-tuan, fokus sunat. Yang pertama tadi kesan bahaya besar wajib. Yang kedua ini sunat. Sebab itu kita bincang juga bakhil ni, walaupun asal bakhil merujuk kepada orang yang tak bayar nafkah wajib ataupun orang yang tak menyelesaikan kewajipan, tapi orang yang sayang nak infak sunat juga dianggap bakhil. Kenapa? Kerana memberi kesan di akhirat, merugikan pahala di akhirat kelak. Merugikan pahala di akhirat kelak. Baik. Yang ni tuan-tuan kita detailkan sedikit. Jadi mungkin kita ambil 2 saja hari ni, kesan. Nanti berbaki 2 lagi tu kita akan simpan akan datang. Okey. Kita nak tahu rugi ni, kita nak detailkan rugi di akhirat. Merugikan kita di akhirat kelak disebabkan sayang untuk infak yang sunat. Sama ada infak sunat dipanggil hebah, dipanggil hadiah, dipanggil sedekah, dipanggil wakaf. Sunat. Tu sayang. Sunat je, bukan wajib. Ya, rugi. Kalau wajib tu
haram, sunat rugi. Kenapa tuan-puan? Kita kena tahu. Apa ke tahu? Ini ni tuan-puan, pengetahuan ini, ilmu ini akan diguna balik dalam cara mengawal. Ni kesan ni tuan-puan penting, kena ingat kesan ni. Kesan pertama dengan kedua ni. Ketiga keempat tak apa, dia mudah je. Kesan pertama kedua yang perlu kita betul-betul faham dalam minda. Kesan pertama bahaya. Kesan kedua rugi. Kenapa rugi? Tu kita nak tahu. Baik. Kita kena tahu ibadat sunat, infak sunat. Ibadat sunat umum, infak sunat spesifik. Ada fungsi dah? Sangat banyak. Ada peranan dah? Sangat besar. Apa peranan ibadat sunat tuan-puan? Kenapa kena lawan buat? Apa peranan infak sunat? Kenapa kena lawan? Biarlah penyan mata pun, biarlah rasa, ya Allah, aku ni tak boleh lawan lagi, rasa sayang sangat harta nak bagi ni. Ni kena lawan juga. Kenapa? Kena tahu peranan dia. Baik. Ada dua tuan-puan, dia banyaklah saya sebut dua. Dua peranan induk, peranan besar, peranan teras ibadat sunat. Dua peranan. Peranan ni baru kita di akhirat, baru kita sedar tuan-puan, di akhirat. Sebab tu di akhirat ini Nabi sebut orang yang melakukan ibadat sunat di dunia, di akhirat mereka menyesal. Bukan orang tak buat, orang buat, tapi mereka menyesal disebabkan mereka meninggalkan ibadat sunat. Walaupun mereka dah buat, tapi buat tak banyak. Dah buat tak banyak. Mereka menyesal apabila fasal pembentangan, apabila dibentangkan pahala, kadar pahala yang dibentangkan oleh Allah, mereka tengok dengan mata mereka kadar pahala. Ibadat sunat inilah kadar pahala, infak inilah kadar pahala. RM10 ini kadar dia, 50 ini kadar dia. Pahala ini dikadarkan oleh Allah Ta'ala. Ketika itu Allah Ta'ala, manusia menyesal. Ni Nabi sebut orang yang buat ibadat pun menyesal, apatah lagi orang yang langsung tinggal sunat. Tu dua peranan tu pan. Okey. Satu apa dia? Satu aja hari ni. Kita masa dah nak cukup dah. Satu je. Satunya tuan-puan, peranan amalan sunat ni ialah amalan sunat ni menjadi pelengkap ataupun penampal, pelengkap atau penampal, pelengkap atau penampal kepada ibadat wajib yang tidak sempurna. Tu tuan-puan, penting ibadat sunat. Dia pelengkap kepada ibadat wajib yang tidak sempurna. Nak menyempurnakan dengan ibadat sunat. Contoh tuan, contoh. Kita buat ibadat sunat. Ini kita nak spesifik, nak ringkaskan masa. Tak payah cerita solat. Dia banyaklah solat, baca Quran dan sebagainya. Kita cerita infak. Kita buat dak zakat wajib buat. Zakat fitrah buat tak? Buat. Contoh, kita buat zakat fitrah, berkira buat zakat fitrah. Pilih pun yang paling murah. Patuh hati, tak berapa ikhlas, duk rasa berat nak kena lawan lagi ni. Nak kena lawan, tak bulat lagi ikhlas. Cantik tak? Tak sempurna ibadat. Ikhlas tak sempurna. Buat pun tak sempurna. RM8 je, sepatut 20 paling sempurna. Tak mampu nak 20 lagi. Berkira tak mampu. KFC mampu. KFC 20 mana ada tu, KFC 20 beli untuk cucu-cucu, mau 100. 100 tak rasa pun sayang. Beli KFC 100, nak bayar zakat RM20 berkira. Tahun lepas saya dah bayar Ustaz RM20, tahun ni RM8 dah lah. Nampak tak? Berkira. Ada pahala besar berkira. Sempurna tak? Tak sempurna. Wajib tak? Selesai tak wajib? Selesai yang wajib. Maka infak sunat kita hari ni boh lah dalam tabung masjid 20, boh dalam tabung masjid 10, boh dalam tabung masjid 50. Jumpa orang susah bagi RM5, jumpa orang fakir bagi RM10. Infak sunat tak? Sunat. Boleh tak bantu? Di akhirat kelak akan menjadi support kepada ibadat-ibadat zakat yang kurang kesempurnaan. Tu satu. Dan yang keduanya insya-Allah kita akan sambung bulan depan tuan-tuan. Yang kedua ni peranan ibadat sunat yang kedua
dalam pendetailan kesan yang kedua. Semua dua. Hari ni dia banyak angka dua. Tak tahu pasal apa. Kesan kedua, peranan ibadat sunat yang kedua. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-puan? Kalau nak balik awal jangan tanya. Tu je. Mudah aja. Tanya balik lewat. Ya. Anak kita hutang dengan kita. Kita mati macam mana? Anak kita hutang dengan kita. Kita mati macam mana? Siapa nak ambil? Oh, dia lah yang menerima hartanya. Anak kita yang terima pesaka. Maksudnya hutang tu, hutang pada kita tu, dia nak kena bayar tak? Ya, hutang tetap wajib bayar walaupun anak dengan bapa. Jadi bukan maknanya bapa aku tu harta bapa, harta aku. Harta aku, harta aku. Ibu aku tu harta ibu, harta aku, harta aku, harta aku. Dia buat macam tu. Tak. Bukan harta ibu, harta kita. Kalau kita berhutang dengan ibu, direkodkan hutang. Ibu mati, tetap kena bayar. Nak bayar apa? Nak bayar kat saya. Boleh. Bayar kat saya lah. Saya mewarisi ibu. Kena paraik. Kan kena paraik. Kalau banyak beradik kan, kena paraik. Kena paraik, kena bayar. Dan paraik. Melainkan adik-adik kata tak payah bayar. Redha, adik-adik semua redha. Hak masing-masing dia melepaskan hak. Boleh? Sebab kan harta kita kan turun kepada anak. Anak tak kena bayar. Tapi kalau bayar tu dibagi kepada semua anak. Semua anak melepaskan hak. Maka gugurlah anak kita yang tak bayar hutang tadi. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi. Tuan-puan yang nak sampai sekejap kan? Tuan-puan yang ada sampai-sampai dah boleh balik tuan-puan lah. Jangan balik semua lagi. Maksudnya yang dah sampai, driver sampai boleh balik. Kesian nanti nak tunggu bila ustaz nasihat, boleh ustaz nasihat. Okey, apa kak? Okey, kita nak tahu status duit derma. Itu kena tahu status derma amalah, baru kita boleh guna. Status duit derma, adakah menjadi duit pesakit atau duit family, waris. Kita kena tahu. Dia sama je konsep dia. Orang sakit, kita pergi bagi sedekah, ada tabung dan sebagainya lah. Ataupun kenduri pula. Orang panggil apa tu, kematian, hari kematian diletakkan tabung. Ada, dimasukkan tabung. Baik. Okey. Milik siapa status kalau orang sakit diberi? Kalaulah penyumban, dia beri direct kepada orang sakit. Dia beri direct kepada orang sakit, itu menjadi milik orang sakit, bukan milik waris. Tapi kalau dia bagi kepada waris, dia tak takyin pada pesakit, itu milik waris. Kita kena tengok situasi macam mana. Apabila milik waris, tidak menjadi isu, tak jadi faraid. Tapi kalau milik pesakit, kita boleh guna masa dia hidup untuk keperluan dia dan sebagainya. Dia mati, kena bagi faraid. Itu saya kena tengok situasi. Dia bagi tu macam mana? Bagi dalam tom ke bagi direct? Bagi dalam tom tu biasanya untuk waris lah. Bagi direct itu untuk pesakit. Habis. Akak nak tanya soalan apa tak? Ya, dah habis dah. Dah tak ada hilang dah. Tak apa. Anak butang dengan kita, anak tu wajib bayar juga. Tapi kita halal lah. Tak ada masalah apa. Dah pahala besar lah. Memang kita duk bagi pun anak. Main pinjaman je anak ni. Ada lagi tak? Tak ada? Ya. Tak apa, halal tu lah yang panggil ibrah hutan. Halal hutan. Kita siap cakap, mak halal kan mak? Mak halal kan? 2-3 kali halal, mak halal lah. Okey tu. Dia salah apa dia cakap halal walaupun terpaksa. Kira tu. Yahoo. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita jumpa bulan depan. Selamat Hari Raya Kurban semua.
kita bakal nak menyambut hari raya kurban masing-masing. InsyaAllah selamat berkurban. Mudah-mudahan Allah menerima ibadat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pasal kurban lah. Ya. Mengalih. Itu tak apa, itu veterina lah. Itu ikut prosedur dia. Tapi prosedur syarak boleh. Boleh terus. Cuma jangan dia korban tu dia kena bagi mentah. Masak tu jangan masak semua. Jangan. Dia kena bagi mentah. Wajib bagi mentah. Jangan masak semua. Masak separuh lah. Boleh, tak ada masalah apa. Ya, sama-sama.